Tiba-tiba saya rasa saya tak boleh buat. Benda yang saya suka saya tak nak buat dah. Benda saya excited saya dah tak minat dah. Itu antara ciri-ciri depression ataupun mental health issues lah. So saya dah tak minat. Saya collapse. Saya berhenti. Saya tutup semua projek. Saya balik Malaysia. And then saya get diagnosed. Kalau video tu keluar 2015-2016 tu zaman-zaman kemuncak saya dalam arena dunia kemanusiaan. 2017, 2016, 2017 itu fasa saya turun. Saya started untuk mendiamkan diri. Dan to be honest waktu saya diamkan diri tu, saya tarik diri daripada buat konsert, daripada corporate 3 bulan sebelum konsert. So konsert tu tak jadi lah? Konsert terjadi sebab tak kena saman lah. Adakah perasaan depression tu datang apabila usaha Fatihah sendiri, bila nak tolong orang apa semua, nampak macam tak berhasil? Sebab obviously kes-kes tu sampai sekarang kan, kes-kes tu terjadi dan sebagainya. So kita rasa macam sebanyak mana pun lah fan aku kutip dan sebagainya, I still cannot make a dent.